Kalau anda dalam umur 30-an dan anda ada 3 perkara dalam list ini, kemungkinan besar anda akan dapat diabetes sebelum umur 45. Bukan saya nak takutkan anda, tapi data Malaysia memang menakutkan. 1 dalam 5 rakyat Malaysia ada diabetes. Anda dalam kumpulan risiko tinggi kalau anda lulus 3 benda ini. Pertama, ada lemak perut atau perut buncit. Jika lilit pinggang lebih 90 cm untuk lelaki, lebih 80 cm untuk wanita, atau anda ada lemak di perut yang sangat obvious, ini tanda paling kuat untuk insulin resistance. Kedua, ada sejarah keluarga diabetes. Kalau mak, ayah, pakcik atau makcik anda ada diabetes, risiko anda naik 2 hingga 6 kali ganda. Ini memang tak boleh buat apa, tapi masih boleh fokus untuk mencegah. Ketiga, gaya hidup. Makan campur kurang bergerak. Kalau anda suka minum air manis, kuat makan nasi, roti, mi dan kurang exercise, ini resepi untuk diabetes jadi realiti. Kalau anda umur 30-an dan ada 2 daripada 3, anda dah dalam zon bahaya. Ramai orang Malaysia umur 30-an sebenarnya dah kena. Itu sebabnya Malaysia ada tsunami diabetes. Kalau saya umur 30 tahun semula, ini 5 perkara saya akan buat untuk elak diabetes. Ini semua mengikut kajian. Protokol saintifik untuk elak diabetes dalam 30-an. Pertama, intermittent fasting 3 hingga 5 kali seminggu. 16-8. Puasa 16 jam, makan dalam window 8 jam. IF tingkatkan insulin sensitivity 20 hingga 30%. Jadi, badan lebih respon pada insulin dan gula darah akan turun. Memang ada diet jenis lain yang membantu, tapi IF adalah yang paling praktikal untuk ramai buat. 2. Exercise campuran 3 kali seminggu. Buat resistance training, campur cardio kerana itu combo terbaik. Tak tahu? YouTube search beginner resistance training. Hari lain boleh jalan, jogging atau cycling. Janji bergerak dan konsisten setiap minggu. Lebih otot, lebih baik kawalan gula anda. Nombor 3, kurangkan karbo ringkas. Utamakan protein dan serat. Kurangkan atau tukar nasi putih ke kentang. Kawal portion, elakkan air manis. Pilih telur, ayam, ikan dan sayur hijau. Nak makan sedap, 1 hingga 2 meal seminggu maksimum. 4. Tidur minimum 7 jam sehari. Nombor 5. Mula ambil suplemen yang support insulin sensitivity. Yang paling banyak ada kajian adalah omega 3. Sebab itulah saya merumuskan omega 3 dalam Gamogen. Gamogen ada gamat, bantu pemulihan sel pankreas, tingkatkan metabolisme dan kurangkan inflamasi. Omega 3, tingkatkan insulin sensitivity dan kurangkan inflamasi. Vitamin E, lindungi sel badan daripada kerosakan akibat diabetes. Formulasi ini bantu badan kekal sensitif pada insulin, lambatkan atau halang perkembangan diabetes. Saya terangkan diabetes dengan cara paling mudah. Bayangkan badan anda macam sistem jalan raya. Gula dalam darah adalah kereta dan insulin adalah sistem kawalan trafik. Dalam badan yang sihat, trafik lancar, gula boleh masuk ke dalam sel untuk jadi tenaga. Tetapi dalam diabetes, sistem ini terganggu. Trafik jadi sesat. Signal kurang responsif. Akibatnya, gula tak dapat masuk ke dalam sel dan berkumpul dalam darah. Sebab itu, gula jadi tinggi. Badan lama-lama jadi jam untuk organ atau sistem kesihatan kita. Apa yang kita nak buat bukan sekadar turunkan gula, tapi lancarkan semula sistem ini. Pendekatan seperti dalam Gamogen membantu ke arah itu. Kurangkan inflamasi, tingkatkan sensitivity insulin dan lindungi sel supaya sistem kekal berfungsi. Siapa patut ambil Gamogen? Golongan umur 30-an dengan risiko prediabetes di mana
HbA1c 5.7 hingga 64%. Diabetes terkawal yang mahu maintain keluarga dengan sejarah diabetes. Tapi jika diabetes tidak terkawal di mana HbA1c lebih 9%, ambil Zani Plus dulu. Mula awal, lagi cepat prepare, lagi baik. Komen cegah diabetes. Saya DM panduan 30 hari reset metabolisme. Share pada adik-beradik dalam 30-an. Kita patahkan kitaran diabetes dalam keluarga.